Hari raya nanti kita ziarah adik-beradik, saudara mara, kawan-kawan, jiran dan sebagainya. Bagus, sangat baik. Ia sunnah dan ia sunat. Cuma waktu kita bersalam, berhimpun adik-beradik, saudara mara ramai-ramai tu, jangan sampai buat dosa. Kadang-kadang kita kata saudara mara, padahal yang tu tak boleh salam, haram. Contohnya sepupu, laki dengan sepupu perempuan tak boleh bersalam, hukumnya haram, berdosa. Okey, nak mudahnya, dengan siapa seorang lelaki boleh salam? Saya nak sebut yang tu je. Seorang lelaki boleh salam yang pertama dengan mak, nenek. Mak atau nenek kita. Nenek betul lah. Satu, mak kita. Yang kedua, adik perempuan kita ataupun kakak. Yang ni senang lah. Nombor tiga, yang senangnya, mak saudara kita di sebelah ayah. Yang keempat, mak saudara di sebelah mak. Ataupun lebih mudah faham, nombor tiga ni, adik atau kakak ayah kita. Nombor empat, adik atau kakak ibu kita. Yang keempat. Nombor lima, anak saudara kita yang perempuan. Itu kita boleh salam. Nombor enam, menantu kita. Kita boleh salam. Nombor tujuh, ibu mertua kita. Nombor lapan, isteri ayah kita. Kalau ayah kita kahwin yang kedua, ketiga, isteri ayah. Dan yang terakhir, anak perempuan kepada isteri kita. Yang bukan anak kandung kita. Kita kahwin dengan perempuan tu, dia ada anak dah. Kita berkahwin dengan perempuan tu, dia ada anak. Anak tu kita boleh salam. 9 ni tuan-tuan yang paling masyhur sekali. Yang paling banyak sekali. Boleh ingat 9 ni, lain daripada tu, tidak dibenarkan. Dia ada lagi, tapi yang lain tu kurang masyhur. Yang ni yang paling banyak sekali kita jumpa. 9 ni tuan-tuan, insya-Allah yang boleh salam.